Jalan aja senjang, teleng sini, teleng sana. Goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Halo sahabat, ngakak netizen Malaysia mengamuk karena tentaranya jadi ledekan netizen. Yuk kita lihat videonya. Malaysia pamer bro, tolong di komen dong. Kadang-kadang ketawa nengok tentara Malaysia. Jalannya aja oyong. Kalau mau perang tuh, kalau mau latihan tuh setidaknya sarapan dulu. Jalan aja senjang, teleng sini, teleng sana. Itu bangga mau gempur negara orang. Mikir loh, jalan aja kamu letoy. Gerak jalan aja kau miring-miring. Cuman mau perang. Oke, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat TikTok. Saya speak video ni pasal apa? Pasal owner Titi ni, dia buat video dia menganjing tentera Malaysia kan. Jadi kamu apa sebenarnya motif kamu kan? Kamu buat video macam ni, kamu upload dekat media sosial, dekat TikTok, kamu nak suruh orang cakap apa, orang komen apa, kamu nak suruh orang cakap apa dekat kamu. Bagus, bangga. Aku tak kisahlah kamu ni warga negara mana, Indonesia ke, Bangladesh ke, siapa ke. Aku nak tanya kamu, perlu ke kamu buat video macam ni? Aku nak tanya kamu. Atau kamu ni apa, budak-budak sekolah lagi, masih kanak-kanak, masih bodoh lagi ke? Kalau kamu ni masih kanak-kanak, masih budak-budak, elok kamu jangan main handphone lah. Pergi simpan handphone kamu. Tak ada faedahnya, tak ada untungnya kamu buat video macam tu. Kamu menghina tentera Malaysia. Tak kisahlah kamu hina tentera Malaysia ke, kamu hina tentera negara mana-mana ke, tak ada faedah, tak ada kebaikan. Kamu ni salah seorang manusia yang jenis goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Tahu? Kalau orang Malaysia pula cakap bingai. Tahu tak? Menyusahkan orang, buat porak-peranda keadaan, bagi api-api, supaya bertengkar, supaya bergaduh. Aku ingat kamu ni jenis budak-budak lagi kot. Aku ingat kamu ni memang sah-sah kamu ni jenis budak-budak, kanak-kanak lain. Bodoh, kau tahu. Apa masalah kamu menghina tentera negara Malaysia ni? Kamu kena sadar, rakyat kamu dekat negara Malaysia ni berapa juta orang? Berapa ramai yang bekerja dekat sini? Kamu patut berterima kasih dah, dekat negara Malaysia ni bagi kamu masuk sini kerja dengan elok, cari rezeki. Kamu ni jenis apa? Jenis manusia yang, tahu tak, lebih pada lembu. Saja menimbulkan provokasi, supaya rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia saling bergaduh, maki-maki di dalam TikTok.
Apa punya bangang kamu ni? Aku harap kamu ni insaf lah. Kalau kamu ni manusia yang Islam, agama Islam, kamu insaf lah. Kalau kamu bukan Islam pun, janganlah buat benda-benda macam ni. Benda-benda yang bingai, kamu tahu tak? Haram jadah. Tak ada kebaikan langsung, hanya membuatkan negara masing-masing bergaduh, rakyat bergaduh, sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Bingai kamu ni. Oke sahabat, Pak Cik dari Malaysia ini tidak terima dan marah besar dengan netizen setelah melihat video viral yang memperlihatkan tentara Malaysia berjalan tidak rapi dan terlihat letoy. Video tersebut langsung jadi bahan candaan netizen, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Sebelumnya, netizen Malaysia ini sempat sombong dan mengklaim bahwa tentara mereka lebih maju, kuat, dan dibackingi oleh Inggris. Namun kenyataannya di lapangan, klaim itu perlu dipertanyakan. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing, kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Kalau korang nak tahu, tolong kongsikan video ini dan kasih follow 1 kali. Oke, gini sahabat, kenyataannya militer Malaysia masih tergolong lemah dan tertinggal jauh dari Indonesia dan negara-negara lain. Dari segi personel, teknologi, dan kesiapan tempur, Malaysia sangat-sangat jauh tertinggal. Jangankan di dunia, militer Malaysia ini juga sangat tertinggal di kawasan Asia Tenggara.